Nombor 5 kita ada Subang Daytona Loop. Okey, ni dekat Selangor, Subang Jaya. Ini kita kena flashback sikit lah, pergi ke zaman 90-an. Okey, Subang Parade tu shopping mall yang agak famous. So depan tu ada traffic light. Kenapa dia orang panggil track ni Daytona Loop? Ialah dia punya jalan tu sama macam game Daytona tu. Terus lepas tu corner, lepas tu terus sampai traffic light. So kira ni Malaysia punya Subang Daytona Loop lah. So dulu zaman 90-an, early 2000 memang panas gila tempat ni. So lepas buat serbuan kecil-kecilan, satu hari saya ingat lagi PDRM turun serbu dengan besar-besaran. Dekat 30 lebih biji kereta ditahan, dan lepas tu diorang dah start buat roadblock regularly. Jalan tu sekarang dah selamat. Sekarang loop ni yang specialnya, tiap-tiap kali hujan ada kereta drift, lepas tu langgar divider. Non-stop mesti. Kalau hujan ada Tokyo Subang Drift sekarang. Sebab tu tempat ni jadi lokasi pilihan untuk filem evolusi KL Drift. So kalau nak cuba drift, pergilah situ.